adalah merupakan satu pendekatan yang luar biasa tetapi baik untuk negara kita. Kenapa saya kata baik untuk negara kita? Kita memberi peluang kepada pemimpin-pemimpin lain untuk terus memimpin negara dengan pendekatan yang boleh ditambah baik ataupun yang boleh dipacu dalam pelbagai soal yang berkaitan dengan ekonomi, infrastruktur, kestabilan dan beberapa perkara yang berkaitan dengan kebaikan untuk negara kita. Kalau di peringkat negeri juga, itu juga boleh difikirkan. Kenapa saya berkata boleh difikirkan? Kerana sebagai ketua atau kapitan bagi sesuatu organisasi dan negara tidak boleh dipegang oleh mana-mana individu yang melampau lama. Termasuk jabatan. Sesuatu pengarah tak boleh berada di sesuatu jabatan melebihi 10 tahun. Ketua ataupun setiausaha kerajaan negeri tak boleh berada di dalam negeri yang sama dengan jawatan yang sama melebihi 10 tahun. Dan semua kepala-kepala, kapitan-kapitan ini mesti berubah tempat apabila mencapai satu tempoh yang difikirkan wajar. Kenapa saya kata begitu? Kerana ia akan memberikan kesan nilai tambah terhadap kualiti, terhadap urus takbir, terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan korupsi, terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan salah guna kuasa dan sebagainya. Itu adalah antara perkara yang boleh didatangkan dengan pendekatan baru ini. Maka saya bersetuju sangat dengan pendekatan ini. InsyaAllah sebagai ahli parlimen, saya akan memberikan sokongan apabila RUU ini dibentangkan dan di peringkat negeri itu boleh difikirkan oleh Yang Amat Berhormat. InsyaAllah.